Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Nurul Aisyah binti Muhammad Yazif, tahun 4 dari Sekolah Kebahasaan Jawi, Sekolah Berprestasi Tinggi. Hari ini saya ingin berkongsi ulasan tentang sebuah buku cerita rakyat Melayu yang bertajuk Puteri Gunung Ledang. Cerita ini mengesahkan seorang puteri yang sangat cantik dan tinggal di Gunung Ledang. Sultan Melaka ingin memperisterikan puteri tersebut. Namun, untuk menolak dengan cara halus, Puteri Gunung Ledang telah meletakkan 7 syarat yang mustahil untuk dipenuhi, antaranya termasuk jambatan emas dan jambatan perak dari Melaka ke Gunung Ledang, serta semangkuk darah anak Sultan sendiri. Cerita ini menarik kerana menunjukkan bahawa tidak semua keinginan boleh dicapai dengan kekayaan dan kuasa. Saya kagum dengan kebijaksanaan Puteri Gunung Ledang yang menolak lamaran dengan cara yang sopan tetapi bijak. Pengajarannya ialah kita tidak boleh tamak dan perlu berfikir sebelum bertindak. Kuasa dan harta bukanlah segalanya. Cerita ini juga mengajar kita tentang kehalusan budaya dan kebijaksanaan orang dulu. Sekian ulasan saya. Terima kasih.